Assalamualaikum dan selamat pagi. Kini anda bersama kami di Lensa Turis. Hari ini akan berlangsung satu acara tahunan yang sangat berprestasi, iaitu Kejohanan Mentadisa Peringkat Sekolah tahun 2026. Saya Nur Alana binti Razali. Saya Nur Naila Zulaiqa binti Rahmat. Dan saya Nardania Sofia binti Mawak Syatri. Kami dari Lensa Turis akan membuat liputan secara langsung dan membuat sepanjang program ini. Sekolah Keribu terus maju, belum menipis tanda berusaha, tidak mengawal tercabar, bersama akan seiring melihat semangat juang terus membara. Saya bersama seorang guru yang hebat yang telah merancangkan program ini dengan teliti, iaitu Cikgu Muhammad Iqbal Muhsin selaku guru penolongan dan program usia kedua. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengajukan soalan kepada Cikgu. Okey, boleh. Soalan saya, apakah harapan Cikgu bagi pengajuan Kejohanan Mentadisa ini dari segi pemilihan murid dan kejayaan yang bakal dicapai? Okay, untuk pertandingan madrasah kali ini, harapan cikgu supaya murid kita dapat bertanding dengan semangat dan kita sediakan 20 hadiah untuk setiap kategori daripada tahun 3 sampai tahun 6. Jadi harapan cikgu semua murid akan bertanding dengan semangat supaya dapat menang untuk ke pertandingan yang seterusnya peringkat daerah nanti. Okay, dan seterusnya untuk mewakili daerah ke peringkat nasional. Jadi kepada semua murid bertanding dengan penuh semangat, harapan cikgu supaya kita semua kali ini dapat sama-samalah merasai keseronokan Mentadisa. Terima kasih Cikgu atas perkongsian jawapan kita tadi. Sekarang kita bersama pula dengan guru besar yang tidak pernah berputus asa. Beliau ialah Puan Rahayu binti Muhammad selaku guru besar SK Kubung. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Izinkan saya bertanya kepada Cikgu. Ya, silakan. Adakah dengan Kejohanan Mentadisa ini dapat membentuk kepribadian murid yang lebih baik dan aktif di masa hadapan? Oh, ya betul tu. Sebab Kejohanan Mentadisa ni merupakan salah satu daripada aktiviti atau program yang disusun melibatkan pelibatan semua murid, terutama murid tahun 3 hingga 6 dalam aktiviti sukan. Jadi sekurang-kurangnya apabila mereka bersaing dengan lebih sihat melalui sukan, berlari, jadi kepribadian mereka ni dapat dibentuk daripada lebih berani, bersaing dengan lebih sihat dan yang pastinya mereka nak menang dengan cara yang baik, nak menang dengan cara yang lebih sihat, tanpa berlawan, tanpa bergaduh. Tapi apabila mereka menang dengan cara tenaga, berlari, jadi disiplin juga dapat dibentuk sepanjang larian dijalankan. Jadi murid-murid ini sekurang-kurangnya bukan saja dapat aktif, sihatkan badan, menjaga dengan lebih baik, mereka juga dapat pencapaian yang lebih tinggi dalam sukan. Jadi itu salah satu daripada objektif kita lah. Kenapa Kejohanan Mentadisa ini perlu dijalankan setiap tahun? Kerana murid yang tidak dapat menyertai kejohanan olahraga, semua murid yang lain berpeluang menyertai Kejohanan Mentadisa. Dalam suasana kampung kita yang indah ini, jadi mereka dapat berlawan antara satu sama lain. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Cikgu atas perkongsian itu sebentar tadi. Okey, sama-sama. Penuh makna, disiplin diri, membina jaya, bersatu hati, satu irama, menuju kejayaan bersama-sama. Lari dan marah, jangan mengalah, merentas desa, kita melangkah, berdaya saing, berjiwa wajah, semangat kesukaran kita jujur bersama.
sahaja liputan dari Lensa Keris. Semoga setiap dari program yang dijalankan di sekolah dapat menjadikan kita cemerlang di masa depan akan datang. Saya Nur Elena binti Razali. Saya Nur Naila Zulaiha binti Ahmad. Dan saya Nur Dania Sofia binti Muhammad Syakir. Sekian sahaja daripada kami Lensa Keris. Sekian, terima kasih.